Kalau rezeki kita sempit, kita minta doa supaya rezeki kita luas. Ada satu amalan yang paling mudah. Saya bagi amalan tuan-tuan, masa saya di Yaman dulu, ada satu amalan paling mudah. Rezeki ni kata ulama, kalau kita, kata Nabi, kalau kita amal yang ni, rezeki kita luas dan banyak dan melimpah pada jiran-jiran kita. Amalan paling mudah tuan-tuan. Balik rumah, bagi salam. Sama ada orang ada dalam rumah atau orang tak ada dalam rumah. Bagi salam, baca bismillahirrahmanirrahim, selawat kepada baginda Nabi sekali, baca qul huwallah sekali. Ya, balik rumah nanti, tiap-tiap hari tuan-tuan, kalau tuan-tuan keluar rumah, tuan-tuan balik rumah, bagi salam. Sama ada orang ada, orang tak ada masalah. Bagi salam, pertama. Yang kedua, masuk tu baca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, selawat kepada baginda Nabi sekali atau 3 kali. Yang keempat, baca qul huwallah sekali. Ada seorang sahabat tu setelah dia amal, dia datang jumpa Nabi, rezeki dia melimpah sampai ke jiran-jiran dia. Tak apa, cuma saya nak cerita bukan masalah tu. Sebagaimana Allah bagi rezeki kepada kita, Allah juga bagi akhlak.